yang tak kahwin kena kahwin. Tak kahwin. Yang tak kahwin ya? Macam mana? Oh, kena. Kahwin. Tapi yang ke-10 ni Kemal kena memang terkejut lah. Yang ke-10 ni kan. Kalau tadi semua tu cerita ibadat. Tadi yang tadi pun kira banyak yang kita tak tahu. Oh, banyak yang kita tak tahu kan. Ni yang paling saya ingat paling semua orang suka lah ni. Ini pembuka pintu rezeki. Iaitulah berkahwin. Wah. Yang tak kahwin kena kahwin. Tak kahwin. Yang tak kahwin ya? Macam mana? Oh, kena. Nak kahwin. Apa nasihat? Kahwin ni. Dah, alhamdulillah. Dah kahwin, alhamdulillah. Belum kahwin lagi. Kan bayangkan kalau kahwin seorang isteri saja apa rezeki melimpah ruah. Rezeki kita, rezeki dia gabung sekali. Itu kahwin pula lagi seorang. Betul. Lagi rezeki bertambah. Lagi bertambah rezeki je. Setiap anak yang datang tu pula rezeki daripada Tuhan. Tuhan janji jamin kat dia tu pula mai duduk dalam rumah kita. Jangan ingat sebab tu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut kepapaan. Ada orang tak mau anak. Dia kata cukuplah anak 2, anak 3. Tapi kalau dia kata cukup anak 2, anak 3, pasal dia nak jaga bagi sempurna, tak apa. Tapi kena ingat, jangan kerana takut kepapaan, kerana setiap anak itu datang dengan rezeki dia masing-masing.